Daripada bayang-bayang pun dah nampak dia ni power. Dia ni kecil tapi gila. Kau sangkakan keadaan gelap, dia boleh kasih cerah kau-kau, babe. Apa yang best sangat pasal dia ni? Ringan je bang, 26 gram. Buat keychain pun tak ada hal. Ini body memang power. Tapi bukan tu je yang best pasal dia ni. Jom aku tunjuk benda paling aku suka pasal dia. Pada body dia ni ada skrin OLED. Bila kita onkan dia, pada skrin akan tunjukkan lumen berapa kita pakai dan berapa banyak masa yang tinggal. Waterproof dia ni IP54, bererti kalau setakat hujan sikit-sikit, ranger-ranger saya tak ada masalah. Tapi janganlah duk layankan dia dengan hujan lebat. Okey lah, jom kita test sikit dia punya power macam mana pergi. Aku tinggalkan sikit lighting supaya tak adalah gelap sangat. Yang ini 1 lumen boleh bertahan 60 jam, tembak sejauh 6 meter je. 15 lumen, yang ini boleh tembak selama 8 jam, perginya sejauh 14 meter. 65 lumen boleh tembak selama 2 jam setengah dan pergi sejauh 32 meter. 200 lumen geng, yang ini kompom cerah lah, 45 minit dan tembaknya sejauh 56 meter. Untuk akses kepada turbo, tekan je. 500 lumen boleh bertahan 15 minit sejauh 89 meter. Korang rasa macam mana? Letakkan di ruangan komen.